Makno, satu je janji. Janji satu je. Tada! It's Caji punya tumbler. So, Lia beli dua. Actually, satu adalah kawan Lia kirim. Satu lagi Lia punya. So, Lia suka sangat sebab dia punya cantik. Dan colour ni adalah rupanya, colour biru dengan putih ni adalah colour dorang. Maksudnya colour dorang punya aura macam tu. Okay, sebab ada Chinese tu bercakap dengan Lia. So, dia kata ini adalah dorang punya karakter ataupun warna strong lah. Setengah tempat Chinese dia akan macam warna merah. Kan kita familiar dengan warna merah kan. Tapi dorang adalah warna ni. Warna biru ni. So ini bukan musim dorang tau. Ini macam memang colour dorang. So that's why sepanjang Dali punya Old Town, Lijiang punya Old Town, dorang akan jual warna-warna macam ni. So I got mine. So dia tulis Yunnan. So kita unboxing ni. Tu belakang dia macam tu. Tepi macam tu. Cantik. Comel. Tada! Lawa. Dia beli sebab sebagai kenangan dan dia pula suka tumbler dia. Dan Lia nak cakap dekat Malaysia Lia tak minum caji. Lia try orang punya tu pernah lah. Tapi tak adalah nak minum caji. Tapi caji dekat sini sedap. Dia punya menu tu sedap. So mungkin next time Lia boleh try dekat Malaysia. Tada! Dia tulis Caji Yunnan. Cantik dia punya colour. Love. Kat sini pun ada tulis Caji Yunnan. Lepas tu dalam bahasa Cina. Dia tak tahulah apa benda tu. Kat situ. Lepas tu minum. Lawa. Do not microwave. Tada! Look at that. Buka kita tengok. Tumbler dia simple lah tumbler. You know. Tapi dia cantik. Dia jumpa yang pertama dekat High Lake. Dekat Dali. Kat situ High Lake tu mahal tau. 158 something. So macam dia tengah fikir lagi nak beli ke tak. So dia tak beli lagi. So kita orang jalan-jalan dekat Dali Town. Dia jumpa satu lagi caji. Dia jual 148 tak silap dia. So Lia beli je. Dia macam kan tak jumpa lagi kan. So Lia beli je. And then kita orang pergi ke banyak tempat caji kita orang jumpa memang 105 something, 158. So Lia dapat 148 which is lagi murah sikit lah. Turun sikit. So lepas ni Lia tengok lagi. Caji ni I tak tahu lah kenapa caji ni harga dia tak fit ke macam mana ke. I don't know. But Lia beli 148 yuan. Tada! Thank you so much.